Ingat dah dulu saya buat keluar cerita yang korek bikin kau. Dia kata kerja Anwar ni memang buat fitnah, kerja tak betul. Lama-lama betul tak? Betul. Kerja apa? Kerja tipu, kerja rasuah, kerja kotor, naya dan zalim orang. Kerja Anwar. Betul tak? Betul. Awak kita rakyat bodoh. Betul tak? Betul. Anwar kaki liwat kaki ejen Yahudi. Betul tak? Betul. Ada tak malu? Saya ambil saham kerajaan, tanah kerajaan, komisioner kerajaan, saya letak dalam tangan semua kerap. Betul tak? Betul. Ada tak malu? Haram jadah. Ya. Apa ni tak ada langsung je tu. Bukan Datuk Seri Anwar tak? Tun Anwar. Nampak dia? Amin. Haram jadah. Apa dia? Sebab apa? Sebab kita nak bawa bersama-sama kawan-kawan kita. Berapa ramai tengok pemimpin PAS yang bawa mesej yang sama. Ya, kalau apa bagi bodoh kita. Betul tak? Betul. Anggap kita ni macam bangang. Betul tak? Betul. Orang Melayu ni dia anggap paling bodoh. Sebab apa? Kenapa? Dia ingat orang Melayu lebih banyak, dia mudah jadi bodoh belakang. Betul tak? Betul.